Contoh kalau nak mancing udang lah. Okay, hujan, udang dengan ikan. Dia berkaitan. Contoh kalau nak mancing udang lah, kita start dengan udang. Kalau nak mancing udang, dia 3 hari sebelum tak boleh hujan. Itu wajib. 3 hari sebelum tak boleh hujan. Kalau hari kerja ada hujan pun, macam nak mancing pagi tu, malam tu hujan, tak dapat lah. Kita akan struggle sikit. Yang mana air akan keruh, banyak sampah. Lepas tu apa lagi, air sejuk. Okay, air sejuk yang beranan. Tu kalau mancing udang. Kalau mancing ikan pula, mancing ikan ni sama juga dia. Apa ni, kalau 3 hari sebelum tu kau tak hujan, cantik. Tapi kalau 2 hari sebelum pun okey. Sebab kalau mancing ikan, contoh macam bahagian laut ni, airnya cepat salin. Macam udang ni lambat dia nak salin, sebab dia dalam sungai. Air dalam sungai kan, dia keluar masuk, keluar masuk. Minggu mancing dekat Terengganu pantai okey ke? Minggu ni air siakap okey je, bukan air mati okey. Jangan nak mancing dekat Draw Beach boleh, belah Terengganu kan. Minggu ni air menyerong kecil, air gerak perlahan. Air gerak tapi perlahan, dia bukan tak gerak. Air mati tak gerak langsung. Minggu ni air gerak ni, air gerak perlahan. Kiranya air akan bergerak slow tapi maintain bergerak. Sebab ikan akan makan bila ikan galak makan bila air bergerak. Bila air mati ikan tak makan. Lepas tu kalau macam pantai ataupun ni kan, tengok tempat. Kalau kawasan muara, bila hujan memang kritikal. Sebab apa? Bila hujan, air daripada sungai dia keluar tau. Itu kan, muara tu jadi keruh. Lagi tempat kawasan yang berdekatan dengan muara, macam Jason Bay. Jason Bay tu, tepi dia tu, sebelah tu muara Sungai Sedili. Itu kalau hujan. Jason Bay tu air keruh betul. Mancing kelong pula minggu ni cantik. Abang duduk mana? Jom mancing sekali. Saya baru cuba hobi mancing ni. Saya duduk Johor, kat JB 5 kedai. Depan tu Proton 5 kedai. Tahu dong WhatsApp saya, kata kedai kat mana. Mancing kelong pula. Kalau mancing kelong pula bila hujan ni, kelong kan ada tempat. Ada kelong dekat muara, ada kelong dekat tengah laut. Tapi kebanyakan kelong kat tengah laut kan. Kalau tengah laut dia tak ada masalah. Tapi kalau kelong yang dekat dalam kawasan Sungai Bakau, kelong kan banyak tempat. Ada muara dalam Sungai Bakau, ada kat luar. Kalau macam kelong dalam Sungai Bakau, bila hujan dia terkesan sedikit. Sebab lagi-lagi kawasan Sungai Bakau ni, air dia cetek. Bila air cetek, suhu hujan ni dia buat air tu lagi cepat sejuk compare dengan air kelong kat luar yang dalam. Sebab bila kelong kat luar airnya dalam, suhu nak sejuk tu dia belah atas je, bawah masih panas lagi. Itu kalau hujannya baru hujan. Tapi kalau macam 3 hari hujan straight pun, kelong belah muara pun keruh juga. Jadi susah sikit. Ikan tak aktif, air sejuk. Dia 3 hari sebelum tu sebab nak elak air sejuk. Nak mengharap ikan air dah salin baru. Air dah salin baru, garam dah banyak, dengan air dah tak sejuk, baru ikan galak makan. Ikan ni hutan bakar leceh sangkut. Banyak sangkut. Oh, faham. Salam ni. Moga sihat. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Terima kasih. Itu pergi turun ada ni ada tak? Itu turun mana? Teluk Kabung kan? Hutan bakar leceh, banyak sangkut. Leceh tapi hutan bakar ni antara senang dapat ikan. Senang cari ikan. Perambut cun ada hasil. Alhamdulillah. Terima kasih. Dia banyak sangkut sebab kawasan kayu kan. Tapi ikan banyak. Kawasan bakar ikan lagi banyak daripada kawasan luar. Lagi Semilang, lagi senang dapat. Kalau kawasan luar tu rezeki kak. Ruak garam memang boleh pakai. Oh, yang kering tu Kalau kelong kat luar, kalau hujan ni dia jarang kesan sangat. Contoh macam pergi Aceh. Semilang banyak situ, betul. Bakau banyak Semilang. Lagi air besar. Macam minggu lepas air besar. So tu dia bila hujan ni korang kena decide, confirmkan 3 hari sebelum. Macam kalau jabatan Wiban nak kita main surut ke pasang, pagi ke petang, air suruh pasang surut ni dia ikut timing. Ada time dia tak sama. Ada time pagi surut, petang pasang. Ada time pasang pagi pasang, petang surut. Bang pernah mancing tebing kat PD? Pernah 2 kali. Satu dekat Laguna kan, yang dah tak boleh mancing tu. Lepas tu dekat Pantai Selesa,
Lepas tu dekat H&N campsite tu, sebab saya ambil campsite tu lagi banyak kan saya mancing kat PD sebenarnya. Lepas tu dekat belakang resort, ada satu resort Marina pasang pagi malam. Belah-belah PD juga saya mancing. Saya mancing ada rezeki tu, ada barang tu ada mostly semilang. Saya dapat banyak semilang dekat Port Dickson. Biasa ada ikan apa PD? Minggu depan nak pi lah kat Water Shallow Avillion PD